Tengok apa kat depan kita. Jadi kita nak try Farm Fresh punya kultur, susu kultur. Cultured milk daripada Farm Fresh, betul tak? Betul lah, daripada Farm Fresh. So ini adalah perisa melon. Okey, ni melon. Yang ini adalah Tutti Frutti. Ini perisa apa? Ini perisa original. Yang ini perisa apple. Yang ini perisa grape, anggur. Okey. So kita try satu persatu. Ini semua aku jumpa dekat TMG, supermarket TMG dekat Parker. Yang aku tak pernah jumpa susu-susu ni semua dekat tempat supermarket lain. So bila aku tengok tu aku terus rasa nak cuba. Jom kita cuba. Okey, kita dah buka satu persatu. Kita ada original, kita ada anggur, kita ada melon, kita ada apple dengan tutti frutti. Jom kita try satu persatu. Tapi Farm Fresh satu cadangan. So, kenapa tak ada straw dalam semua bungkusan ni? Ni aku pakai straw Vitagen. Okey. So kita try dengan yang original dulu. Kocak-kocak. Terbuk yang ni aku dah letak dalam peti so dia sejuk. Ini perisa original. Dia rasa masam-masam manis gitu. Sedap juga. Okay, sebab kita share straw, kita kena sedut air masak dulu supaya dia tak bercampur. Bersihkan straw. Okay, dan kita try perisa anggur. Sedap. Dia perisa anggur. Dia ada rasa mangga. Bagi aku macam dia ada manis. Masam tu ada sikit. Tapi perisa anggur. Dah try. Minum air masak balik. Sedap. Dan kita try perisa melon. 5 botol weh. Tak tahulah. Ini dia ada rasa macam rumput. Lepas tu dia ada rasa macam kelat ke pahit. Manis dia tak manis. Tapi dia rasa rumput. Dia rasa rumput weh. Aku kena minum air masak banyak sikit. Kurang. Tak suka. Wih, tebal ni rasa rumput dia. Nyam-nyam, ni try balik. Okay, now kita rasa ambil perisa apple. Dah. Jadi dekat-dekat rasa Vitagen yang hijau tu. Yap. Next kita cuba Tutti Frutti Rainbow. Macam apa ni? Bila minum ni, dia macam warna pelangi. Ada rasa mixed feeling. Tapi not bad lah. Sedap lah juga. So, kita minum dulu. Okay, kita dah cuba. So, sekarang kita bagi ranking daripada tempat kelima. Jatuh kepada... Tada! Sebab dia rasa rumput. Aku tak suka. Kelima. Keempat calonnya ialah
Tutti Frutti. Sebab bila minum, dia ada rasa mix feeling yang macam, ni air apa? Tapi dia manis. Dia manis dan rasa sedap. Tempat ketiga, jatuh kepada grape, anggur. Ini dua-dua best aku rasa. Tapi paling aku suka grape. So, apple jatuh nombor 3. Tada! Nombor 2 dengan nombor 1. Siapa dia yang menang? Aku suka anggur. So, aku bagi ni nombor 2. Ini pemenangnya ialah anggur. Tada! Korang boleh cuba. Tapi susah nak dapat susu ni. Korang boleh pergi dekat TMT mana-mana ataupun supermarket yang ada jual susu macam ni. Korang try cari. Okay? So, aku suka anggur. Yang original dia pun sedap. Sebab dia rasa susu masa-masa manis gitu. Boleh sedap. Yang tiga. Paling aku tak suka. Sorry, jangan marah. Okay, korang boleh cuba. Jangan lupa beli Farm Fresh. Okay, support local. Bye-bye.